Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ya, Bani Hashim yang itu adalah keturunan Rasulullah. Kiranya dia punya bangsa besarnya adalah Quraisy. Dia punya cabang dia iaitu Bani Hashim. Ya, Bani Hashim ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara ketua mereka memberi pandangan dan pendapat. Dia kata janganlah kita teruskan, kita biarkan kita punya keluarga, anak cucu kita ni mati dalam keadaan yang menghinakan. Ialah dah lapar, tak ada makanan, ditinggalkan kat padang pasir sampai mati. Maka idea yang Allah ilhamkan kepada Bani Hashim untuk dikongsikan kepada bangsa Quraisy adalah mereka cuba berniaga, ya, cadangan untuk berniaga. Maka idea berniaga ini adalah merupakan kelebihan